Okey, tu beri progress ni kita. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Muka surat berapa dah? Dia hilang. Tukar-tukar. 238 kan? 238. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah buat original sound tak? Apa Zat? Kita dah buat original sound tak? Original sound. Belum lagi Zat. Macam mana? Setting Kat setting kat. Okay, Cari kat audio audio setting setting. Audio setting cari kat bawah tu. Turn on original sound. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. Ujung tu tak kurang kemas. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت لقت الأبواب. أيوة فوق ماسك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. Kalau waghalla dia jadi ujung tu dia tak habis lagi, dia nampak dua kali. Sekali je. Tolak pada jangan tu jangan. Waghallaqa. Jangan tak ada begitu. Waghallaqa. Syadah tu angkat suara. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب jangan tak ada tu yang tu jadi lain pula. Okey. Okey, baik tak? Waghalla. Angkat suara je, bukan angkat huruf tak ada, jangan mayu. Waghalla. La tu kan baris atas, fathah kan? Waghallaqatil abwab. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Lambat sikit. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت وغلقت الأبواب وقالت. Sekali lagi. Hai talak tu kita nak buat hai tu dia ada huruf lin kat situ kan. Huruf lin kita nak lembutkan. Jadi kita nak lembutkan tak boleh nak buat kat situ. Kita nak buat gerakan situ kita tak lembut jadi keras. Jadi waqalat kena buat sekali lagi. Buat tu kita turun je sebenarnya. Wa ghallaqatil abwab. Habis satu kita. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Nak menjaga tak kan? Tak. Bukan nak jaga sangat, kita nak susun pergerakan. Kita baca natural je. Bukan nak jaga apa sangat. Nak bagi tersusun. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وقالت tangga tu. وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. Entah sepatutnya entah dah lama belajar ni. Benda ni dia insting. Insting ni sepatutnya dah ada dalam diri entah. Dengan dah lama belajar ni sepatutnya benda tu dah. Tu ada setengah, ada saya latih orang Singapura, wakil Singapura. Wakil Singapura tahun ni saya latih kan. Bukan wakil Singapura, sebelum dia jadi Johan Singapura lah. Dia dah lama dah belajar. Daniel tak? Daniel. Kan. Daniel tu tahun lepas. Tahun ni lah Mustafa. Oh, Mustafa. Dia orang lama tapi itulah masalah. Dia benar-benar tu insting tu. Insting tu sepatutnya kita dah ada dalam diri kita. Insting kan. Orang Arab sebut zauk lah. Insting. Maksudnya apa yang kita patut buat di situ. Wa qalat hayta lak. Kita akan nampak sekali pergerakan suara tu. Dia ada, dia panggil Datuk ni kata apa dia panggil? Rentak. Rentak untuk apa? Menghidupkan. Kan kita ada belajar taranum dulu, ada kan? Taranum tu ada 3. Yang pertama irama, rentak. Tak ingat dah? Oh, hantar di Koman ni ingat lah. Hantar rentak irama. Rentak ni apa dia rentak? Pergerakan untuk menghidupkan suara. Pergerakan untuk menghidupkan suara. Ini pergerakan lah. Wa qalat hayta lak. Ayat tu pergerakan, dia panggil pergerakan menurun, salalin nuzul. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Sebenarnya dia benar-benar tu sepatutnya dah ada lah insting tu. Insting kau rasa tak kena tak? Tak kena. Dan insting tu tak datang. Biasa-biasa kalau kita dengar qari-qari yang lama baca, tak kisahlah dia mana-mana qari pun bila dia baca, kalau tak kena dengan insting dia akan terputus. Tak kena dengan pergerakan intonasi tu dia akan tak pergi. Macam kita tekan apa? Kalau orang yang ikut gambus kan, selalu orang baca ikut gambus kan, nyanyi lah nasyid. Kalau dia terputus tu maknanya dia ada benda tak kena, dia tak boleh nak ikut. Dia putus angin lah. Tali dia putus, maksudnya tak boleh nak ikut lah. Dia mesti ikut.
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Simple je tu. Mula tak Mula. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Itu ikut je. Kalau kita betul, mesti kita rasa macam selesa. Kalau tak, maksudnya kenapa kita baca rasa macam tak kena tu? Itu tak ikut pergerakan. Pergerakan tu tak betul. Dia pergerakan ni kita dah tahu. Selepas ni apa? Lepas ni apa? Lepas ni apa? Dia akan dia insting tu. Dia akan tahu dah. Tak. Tu yang kata tak tu. Apa dia yang tak? Ni lah. Tak. Patut yang portfolio tu masa Mustafa keluar tangan dia gini. Ya tu dia teknik lah. Teknik lah. Betul. Teruskan. قال معاذ الله. Ya ni sebenarnya kita bukan nak buat lagu tu sangat, tapi sebab mana tu sesuai. Qala ma'adha Allah. Teruskan. إنه ربي أحسن مثواي. Yang tawassul pun tak apa. Al-waslu aula situ kan. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu zalimun. Allah. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Innahu tak payah turun tak cantik lah. Kata dia. Tu naik Dia momentum tu momentum mendaki. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu zalimun. Ahsana maswaya tak ada satu benda itu tak nampak tu. Ahsana maswaya. Ahsana maswaya tu kalimah lain tu. Ahsana satu, maswaya satu. Dia kalimah lain. Jadi jangan bersambung. Dia lagu ni ikut kalimah. Kalau ahsana maswaya tu bersambung. Lagu tu tak ikut kalimah. Dia mesti satu. Ahsana lain maswaya. Innahu rabbi ahsana mathwaya ahsana mathwaya ahsana mathwaya. Tapi jangan tak nak mathwaya sikit-sikit boleh lah. Laju tak? Dia jangan main kan, jangan main. Ahsana mathwaya. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Tak apa tu sikit-sikit tak ada masalah. Jangan tak ada. Saya tak nak lebih je.
Innahu Rabbi ahsana mathwaya. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Aywa. Dia kalau jadi hakim kan, kita kena perhati pergerakan tau. Setengah orang dia dengar tu, dia tu tak boleh jadi hakim macam tu. Jadi hakim tu dengar macam mana pergerakan tu. Kena tak kena. Dengan insting tu. Yazukna. ولقد همت به Oh, tu payah lah. ولقد همت به Allah. ولقد ولقد cepat ولقد همت به ولقد همت به. Kenapa kita tak masuk Muhammad? Qada tu sebenarnya huruf dal kat situ. Ada pusingan kat situ. Walaqad hammat bi. Kalau entah dal huruf dal tu tak kena pusing, hammat tak jadi. Betul Ustaz. Macam mana payah kat tu. Insting lah tu. Walaqad hammat bi. ولقد همت به. Jadi dia sebenarnya kalau betul mesti jadi. Dia akan pergi ke situ, kita pergi kelas. Sebab tu kalau kita dengar Mustafa Ismail kan, kita dah tahu dah apa dia dapat mana. Mesti dia buat itu. Sebab kita tahu intonasi dia, kaedah dia tu. Rub dia. Takut atas petang tak keluar Ustaz. Bukan. Kita apalah pentas tu tak kisahlah. Yang penting ilmu tu saya bukan nak kisah ke pentas sangat. Saya tak pernah berlangsung pedulikan pentas tu. Pentas tu tak ada apa pun. Baiklah. Sebenarnya macam was-was macam Walaqad hammat bi. ولقد همت به. Sekali lagi. Mudah je. ولقد همت به. Ente betul teknik insya-Allah tak ada masalah. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Dah dengar? Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك لنص Kalau anda nak kita pun boleh. Kadzalik kadza ataupun yang Mustafa Ismail lain. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Yang tu harkat dua sebenarnya, harkat kita buat dengan atas. Oh. Banyak mudah tak? كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني ما مقصود تبي. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. تالي. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. محمد صديق المنشاوي. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Kalau anda rasa apa tak, kita buat guru pilihan lah satu lagi secara kita كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء
من عبادنا المخلصين إن فحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Itulah dia apa? Dia yang tu sebenarnya harkat dua tu. Harkat dua kan, berarti korol kan. Harkat dua tu kita pasang di harkat jawab. Namanya Bayati Khayyam. Bayati Khayyam. Mustafa ada buat? Ingat lagi tak? Ingat lagi. Ingat ajar Bayati Khayyam tu, korol, Bayati. Kalau jawab pun boleh. Boleh. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. Mustafa ni saya rasa. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. أيوة gitu. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أيوة sampai situ okey lah. قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي عن نفسي sudah presi jangan lebih. قال هي راودتني عن نفسي. Yang satu lagi yang Ustaz ngajar dulu. قال هي
tu lain tak? Tu biarkan. Ayat terlalu pendek. Oh banyak, okey. Sebab kita nak qarar kan kat situ. Ha. Wa syahida syahidun kita nak qarar dulu. Ha. Kena ambil naik kat qa ke naik kat ra tu tak? قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت أيوة إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Tak pernah dengar kan ikan kan? Dah dengar kan? Abi tengok ni Dengar mama. ni tak? Abi tengok ni mama buat. Mama, tertoleh. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من وهو tercari-cari. Lagu Jihamkah ni banyak orang tercari-cari. Jangan bunyi tercari-cari. وهو من الكاذبين. وهو من الكاذبين وهو من الكاذبين. وهو من وهو من الكاذبين. وهو من الكاذبين. Aywa. Nak masuk apa yang Syekh Muhammad apa Syekh Muhammad Ali selalu lupa. Ali Rejab bukan dia? Kan? Tengok Ali Ali lama lah. Ali Ramadan. Ali An-Nabi. Bukan. Nabi. Kan? Ali Ramadan. Ali Banna. Yang bisa Ali Banna. yang bisa pendek tu ya. Syekh Ali Banna. Masa pendek lah. Bandar. وهو من الكاذبين. Gitu je. Kalau orang Melayu dia lebih kadzibin. Tak ada. Tak. Okey, beza. كاذبين. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وهو من الكاذبين. Tak ada. Yang tu Melayu. Kadhibin.
sikit je. Kadhibin. كاذبين B. Kadhibin. ومن الكاذبين tapi tak Tak. Kadhibin. Biasa je lah. وهو من الكاذبين كاذبين Ya. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين صادقين. صادقين Yang lebih صادقين. من الصادقين Yang Syekh Lebih. Muhammad Imran. Muhammad Imran nama dia. Imran. Banyak syekh ni saya. Yang buta tu yang dia mustahil lah. Mata tu. Mata. Orang Arab kalau pakai cermata hitam tu buta tu. Sekali lagi saya lemah sikit ajar Ya. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وإن كان قميصه قد من Antara sikah dengan jihakan tu mana lebih selesa? Jadi saya Ha. jika kot jarkah ni tersak dona sayang takut yang dia Oh, gitu. Apa? In kana qamisuhu qudda min duburin fakabat wa huwa min فكذبت وهو من وهو من tak masuk. jarkah agak masuk saya. Jarkah. Okay, cuba masuk Hijaz boleh ke? In kana qamisuhu qudda min duburin. قبل فصدقت وهو من الصادقين. Jauh. Jarkah agak dekat. Jaga. Baik tak kata dia lemah lagi tu. Boleh latih kan. Boleh hati tak? Kalau kita rasa macam tak nak, kita habiskan je lah beras tu, masuk lagu lain. Kita rasa yakin, dia musabakah tak boleh tak yakin. Apa lagu yang tak paling yakin sekali? Aku paling yakin. Ha. Paling yakin Bayati, Hijaz, Nahun, Rosa. Gitu. Apa? Kita habiskan. Tapi tak apa, bila baca dengan Ustaz ni boleh latih. Ya. Sebab musabakah ni tak boleh kita main-main. Musabakah ni kena buat lagu yang betul-betul.
Okey, kita tak boleh try bersama kau ni. Okey, gini. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الصادقين. Yes. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Saya silap sorry saya kena betulkan. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Masuk Ustaz? Masuk, cantik. Jawab terus pun boleh ni. Tapi entah ujung, entah buat harakat satu balik lah. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Ada satu trend sekarang ni. Ente tak perasan. Saya tak pernah buat pun sebelum ni. Saya dengar orang buat. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Nahawan kat tengah. Perasan Ustaz? Saya pendengar orang buat ya, sama kau semua yang buat tu. Siapa yang mula saya tak tahu. Tapi saya dengar orang buat lah. Johor selalu buat. Sesuai tak? Sesuai? Boleh lah, turun kan. Ya. Dia turun tu zinciran tu turun. Tapi boleh lah. Cuba Ustaz boleh? وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Ayuh, boleh. Cuma lambat sikit lah. Awal sikit. Lambat sikit. وإن كان قميصه قد من دبر naik فكذبت وهو من الصادقين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت
وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من lambat tak? Tak apa, habiskan. Tadi rugi je buat panjang-panjang kita kan. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين cuma minal elak kata minal innaki kunti minal khatiin minal kha kemaskan terus minal kha Betul, selalu part situ Ustaz terheret terheret إنك كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا
لنراها في ضلال مبين إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا نوع عشر فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. Habiskan. وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. Situ. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. Tutup dengan bait Belum. mana? Awal tu. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله. وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقلن
وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ما إلا ملك كريم إلا ملك كريم. Golek. Tak pandai nak mengenai ada tak? Yang ni dia panggil Syekh. Dia panggil lagu ni Abdul Fattah At-Taruti. Orang baru lah. Abdul Fattah At-Taruti. Illa malakun karim. Illa malakun karim. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ada satu yang ni rare sikit, bukan qari buat, bukan qari tapi orang lain. Tak apa, bukan Quran dah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dia buat suara apa tu tak? Suara buah pipit dia. Kalau enta cari, ada Umi Kulthum. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dia ni Umi Kulthum. Umi Kulthum dia baca ayat kursi apa? Bukan. Surah Ibrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa fis sama' alhamdulillahi alladhi wahaba li. Dia ketipu dia Quran dah kan? Dia penyanyi tak kan? Ya, Umi Kulthum. Nah, penyanyi kan? Kita jangan ambil Quran dia, ambil surah Allah je lah. Quran jangan tiru. Okay, kita tengok apa Allah Samad almarhum apa? Tan Sri Hasan Azhari kan? Betul. Kena yang ada kesenangan qari dia meshkan dengan apa? Umi Kulthum tu kan? Yalah ada sikit-sikit. Bukan tiru dia zoom datang gitu je. Jangan tiru dia tak boleh. Yang wawancara Umi Kulthum dengan Syekh Mustafa Ismail tu tak? Ada. Tak tengok. Ada. Tapi waktu tu ada wawancara yang tak tahu dalam YouTube kan. Siapa yang share dalam grup? Ada. Oh, nanti tengok tu cari. Tapi yang ayat kursi tu, yang Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi tu dah tak rasa daripada tu rasa. Rasanya daripada